Jadi macam mana ni? Tadi PGG dapat 2 SG ya? Sikitnya macam mana nak masuk MRSM macam ni? PGG ni makin lama makin susah ya. Soalannya setiap tahun makin berubah. Tapi adik nak masuk MRSM juga lah. Ya. Tapi kalau sekolah lain tak apa ya? Malah, jangan risau. Oh my god! Periksa PT3 apa yang A? 2A tu? 2A tu PT3 2A tu Pendidikan Islam sama English je ya. Okey lah. Ni tahu tak kita nak pergi mana? Tak tahu pula kita pergi mana ni ya. Kita nak jumpa kawan ayah kejap. Lepas tu kita minum-minum, jalan-jalan. Sialah hari Minggu. Hari Minggu. Dia ni. Jom. Alright. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Apa urusan sebenarnya datang ke sini? Ni gawat marah. Ya betul. Nama cik apa? Nama saya Cik Aziz. Nama saya Faiz. Saya nak buat permohonan untuk masuk anak saya masuk marah. Masuk apa ni? Masuk. Why are you gay? Saya ni baguslah untuk masa depan anak saya. Boleh saya tengok dia punya keputusan? Saya tahu tak apa tapi Keputusannya agak teruk lah. Tapi saya rasa tak lepas lah untuk masuk MRSM. Tekan tak boleh. Saya kena jaga saya punya apa ni, nama. Anak saya kan tak masuk MSM, jadi pengaruh saya akan turun lah. Kalau masuk Pengaruh saya MRSM, tinggi. boleh masuk MRSM, tapi ada cara-cara dia tertentu lah. Sebab benda ni bukan senang. Saya tahu dia cara pertama, first choice masuk macam biasa, lagi ikut permohonan yang betul. Ya betul. Yang kedua tu lah, saya ambil choice yang kedua. Choice kedua tu boleh dibincangkan. Yeah boy. Yeah boy. Sebab nak buat kertas kerja apa semua kan bukan mudah. Tapi Jangan risau je. kalau Cik kenal saya tak? kenal. Takkan tak kenal. Boleh. Saya pegawai daerah Kulim. Boleh. Tu lagi boleh dipertimbangkan. Ejahan. Okey. Ya. Ayah aku baru rasa orang. Saya marah. Tak minta pun masuk marah MRSM. Tapi kalau dapat pun bagus juga. Tahu pula aku benda ni. Rasuah. Dah berat. Di akhirat aku sekali ini yang kena. Nak repot. Kesian. Assalamualaikum, Dek. Kenapa ni? Macam ni. Ayah aku baru je rasa orang. Jadi? Ya, nak repot. Macam mana? Tak kesian pula dia. Okay. Rasuah ni kes berat sebenarnya. Jadi, sila ikut saya jumpa bos saya kan? Baik. Dek, sini. Sila duduk dulu. Baik. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Adik ni ada masalah. Masalah apa? Sebenarnya puan, dia macam ni puan. Okey. Assalamualaikum. Salam. Apa tiara?
Okey, baik. Macam mana masih ada apa-apa perlu tambah ke apa? Saya rasa yang awak offer tu masih tak cukup lah untuk saya. Saya nak minta up lagi. Apaan? Beritahu lah aku. Beritahu lah aku. Jangan risau. Okey. Aku nak 5,000. 5,000 boleh Kena jamin lah. Boleh jamin. Kalau 5,000 boleh jamin. Boleh jamin anak aku masuk. Boleh masuk. MRSM. Boleh. Yang penting dapat je. Okay. Apa lagi yang perlu aku sediakan? Dokumen-dokumen. Dokumen boleh siap-siapkan lah. Anak Faiz punya ni. Dokumen masuk barang. Yang lebih tu saya settle. Tentukan perkara ni tak nampak menyalahi undang-undang ni. Dah. Saya boleh settle sendiri juga. Sebab yelah, kalau faham lah. Faham. Dah dapat tangkap ni sak. Tu lah, tahu saya tahu. Tahu lah sebab saya ni orang pengaruh. Boleh. Hari ni okey semua. Keluarga okey, siap. Okey, sihat. Lagi nak dapat bonus ni. Lagi sihat. Wah. Raya macam mana raya? Benar-benar kosong. Kosong tak kosong? What? Sihat. Kenapa tiba-tiba ni? Aku kurang cik dua. Ha? Ada berdua ditahan atas kesalahan merasuah pegawai MARA. Mana bukti dia? Ni tiba-tiba je. Dek, Hang yang rasuah. adik beritahu ke semua ni? Ya. Ayah buat semua ni untuk adik tahu tak? Ya. Ha? Ya. Cik, relax cik. Relax. Sila duduk cik. Sila duduk. Ya. Kita sendiri tahu. Semua benda rasuah ni bukan benda yang baik ya. Ayah tahu tapi ayah buat semua ni untuk adik tahu tak? Saya dah bagi tahu ya. Awal-awal lagi. Memory saya pun tak kisah ya. Nanti sekolah lain pun asal dapat masuk ya. Macam mana dengan masa depan adik nanti? Wah. Kita masa depan ni benda yang tak nampak. Kita buat yang terbaik je. Dan masa depan ayah, kerjaya ayah hancur. Apa-apa hal, bincang lah dulu dengan ayah. Dah benda nak jadi. Why are you running? Why are you running? Cik, duduk diam. Jangan ikut kawan cik tu. Dan sila ikut kami ke balai.